Korang tahu tak, di Afrika ada satu tempat orang dia hidup susah, tapi pakaian dia sumpah mewah. Negara dia, Kongo. Dekat sana ada satu budaya dipanggil lasap. Orang yang ikut budaya ni dipanggil sapie. Walaupun rumah kecil, gaji ciput. Tapi bila keluar rumah, sut kemas, kasut berkilat, warna terang-terang. Jenama? Gucci, LV, Armani. Bukan kaleng-kaleng. Tapi diorang ni bukan nak tunjuk kaya. Bagi diorang, pakaian ni lambang maruah diri. Budaya ni bermula zaman Perancis dulu. Orang Kongo tiru cara berpakaian orang Eropah. Lama-lama jadi identiti orang sana. Yang peliknya, lagi simple hidup dia, lagi kemas cara dia berpakaian. Ada yang sanggup ikat perut asal boleh beli baju cantik. Sebab bagi diorang, walaupun miskin, jangan nampak hina. Jadi, jangan terkejut kalau nampak orang Afrika pakai lebih smart daripada orang bandar besar. Kalau korang rasa fakta ni rare, follow. Banyak lagi cerita pelik tapi benar.